Awal tahun 1990-an dulu, internet masih bunyi yang moden, lambat, mahal, dan satu nama yang besar waktu itu mula bergerak secara senyap, iaitu Citibank. Bank lama, sistem lama, kepercayaan yang dibina dah berpuluh tahun dengan kaunter dan tanda tangan. Tapi ada satu soalan yang ganggu kepala mereka. Kalau manusia boleh hantar mesej daripada rumah, kenapa duit tak boleh bergerak tanpa orang datang ke bank? Masa tu, keselamatan cyber hampir kosong. Internet senang sangat digodam. Satu silap koding, bukan file yang hilang, duit orang yang lenyap. Dan kalaulah gagal, yang runtuh bukan sistem, tapi kepercayaan global. Jadi, bank buat satu keputusan yang sangat berani, iaitu buka akses akaun melalui skrin, tanpa pegawai, tanpa cap jari, hanya menggunakan ID, password dan talian internet yang selalu terputus. Online bank ini lahir bukan sebab untuk kemudahan, ia lahir sebab tekanan, cawangan yang mahal, manusia pula penat dah beratur dan dunia mula makin laju. Dan bank sedar, kalau mereka lambat untuk berubah, mereka akan ditinggalkan. Tapi ada je harga yang kena bayar. Privasi mula terhakis. Kesilapan klik jadi kesilapan hidup. Scam wujud, penipuan digital makin membiak, dan ketenangan bila pegang buku bank perlahan-lahan makin hilang. Tuan-puan, manusia sebenarnya tak cintakan teknologi langsung. Manusia cuma nak rasa selamat sahaja. Dan bila keselamatan ditukar dengan kemudahan, kita belajar satu benda yang penting. Kemajuan selalu datang bersama rasa takut yang baru. So tuan-puan, hari ini duit bergerak tanpa kita nampak pun, tanpa kita sentuh duit, dan kita anggap ia normal. Sedangkan dulu tuan-puan, ia adalah keputusan yang paling berisiko dalam sejarah kewangan moden. So kalau awak ni suka konten macam ni, boleh follow ataupun like ataupun share video ini. Kita belajar fikir dengan lebih mendalam sama-sama.